pertama, khatib berpesan untuk diri sendiri dan semua yang hadir dalam duk syok, duk beraya ni tuan-tuan. Yang pertama, jaga semayang. Jangan duk buat lolak, jangan duk buat merapu. Kan, dia kata, Ustaz, hari ni raya, kita ya-ya-ye. Hari ni raya, kita raja sehari. Siapa ajak? Kalau raja yang setiap hari pun wajib ke atas mereka solat, apatah kita yang hanya berstatuskan orang yang berhari raya semata-mata. Nah, maka kalau kok mana pun ingatlah Allah, Nabi sebut di dalam hadis, ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membezakan kita dengan golongan kafir hanya satu benda tuan-tuan, semayang. Ceruai sangat, lekeh sangat tuan-tuan. Pakai baju raya kemas dah, tengok-tengok tuan-tuan tinggal semayang. Tuan-tuan, rugi pelaksanaan madrasah Ramadan yang kita bina selama sebulan kalaulah meninggalkan salat. Disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid, menceritakan hal keadaan manusia yang paling banyak diazab kelak di hadapan Allah. Ketika Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi cerita kepada sahabat adalah kelompok manusia yang sedang memecahkan kepala mereka dan diulang perbuatan tersebut. Ditanya kepada Jibril alaihissalam, siapakah manusia-manusia ni? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, inilah kelompok manusia yang dulu hidup ni, mereka tak semayang, dia duk buat ketegak. Tuan-tuan, pecah pala, tuan-tuan tersudut cerita pecah pala. Hang 3 line ke 7 line ni, cincin sampai ke jari kaki sekalipun tuan-tuan, kita kena ulcer dalam mulut pun tak erti cakap dah. Kita naik motor terantut helmet dengan kawan sebelah pun bebai 2 hari tak sembang dengan member. Maka jangan pertikaikan seazab mana hal perihal orang yang dipecahkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda ingat, aish ma syi'ta fa innaka mayit. Kehidupan kita pasti akan bertemu dengan kematian. Hang teror tak mana pun, maka tidak akan siapa pun yang terlepas daripada kematian. Dalam game bolehlah hang main PUBG noob tak mana pun mati boleh hidup balik. Tunggu beberapa saat lagi duk buat teruk, lepas tu mati lagi. Tapi tuan-tuan, dalam kehidupan yang sebenar ketika mana mati, Allah firmankan dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah akan menghidupkan kita yang telah mati, tetapi bukanlah lagi di alam dunia. Kita akan masuk pada alam mahsyar. Kita akan bertemu di alam barzah sebelum dibangunkan di alam mahsyar kemudiannya. Maka tak ada peluang kedua. Nah, jangan tidak ada lagi rayuan pujuk yang akan dibenarkan ke atas manusia yang telah meninggal dunia. Yang kedua, dalam nak syuk raya ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua tuan-tuan, tolong jaga. Sebagai suami, sebagai isteri, kita memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Tolong tengok pakaian ahli keluarga masing-masing. Tuan-tuan, kenderaan yang tidak berakal nak berjalan di atas jalan raya pun harus diletakkan inspection oleh Puspakom. Takkanlah tuan-tuan dan saya yang berakal, yang Allah muliakan kita. Wa iz khala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak duduk di atas muka bumi sebagai khalifah, maka lagi-lagilah kena jaga dalam bab pemakaian ini. Ada tata susila dan adab yang Allah peruntukkan pada kita semua. Maka saat lagi ayah-ayah yang lato-lato ni, tuan-tuan balik cek anak-anak. Buat inspection sikit, tengok along main nak tengok pakaian. Kan? Tengok lebih pada dugung gila lagi, kadang-kadang punya ketat. Kan kadang-kadang terbelah sana terbelah sini. Ingat apa dia? Kena gempa bumi ke apa ni? Maka tuan-tuan, jangan jadi suami dan juga ayah yang dayus. Nabi sebut kepada sahabat, Nabi tanya, wa man dayus, siapakah orang-orang yang dayus? Sahabat kata, ada orang yang dah tak ada anak, orang dayus ni orang yang tak ada duit, orang dayus ni orang yang lembek, orang dayus ni orang yang sekian-sekian, macam-macam diberikan ta'rifan. Nabi kata, la, semua itu bukanlah tepat kepada ta'rif orang yang dayus. Dayus ialah seorang suami yang membiarkan isteri mendedahkan aurat tanpa ada sedikit pun rasa iman untuk menidakkan hak daripada perbuatan tersebut. Seorang ayah yang memiliki anak-anak, yang membiarkan anak-anaknya mendedahkan aurat di hadapan orang ramai dan tidak ada peranan pun dia sebagai seorang ayah, sekurang-kurangnya tegur. Dia kata, ustaz, kalau saya tegur pagi ni spoil dia, tegurlah elok-elok. Jangan lo pijak tengah belakang dia, abang elok lah, kata lo boleh tak pakai bagi elok sikit elok. Siang kat abah, siang kat umi.
InsyaAllah seorang anak yang ditegur dengan baik oleh ayah dan ibu yang ikhlas, Allah akan lembutkan hati mereka. Tidak ada yang mustahil, better late than never. So hari tuan-tuan pakai cek, kalau bulu mata lebih pada jadi panjang, nampak semua bak sangat, gincu sampai 3 color nak duduk kata perpaduan. Atas biru, bawah hijau, tengah merah, maka tegur. Jangan sampai tabarruj, jangan sampai berlebih-lebih. Make up, saya tak faham orang perempuan dia suka make up, tapi biar berpadanan. Ni orang asli tengok pun takut. Maka ambil berpada-pada. Yang ketiga, jangan dok main salam dengan semua orang. Ni saya lagi nak pergi beraya, kira ulok nak ulok yang semua. Oh, dia kata tu sepupu saya, dulu duk mandi lanjai sekali ustaz. Dulu kami duk main sekali ustaz, tak ada masalah. Hei, siapa ajak? Bukan semua sepupu untuk kita boleh salam. Kalau dia lain jantina, sepupu dekat pun tak boleh. Jangan duk merapu. Hang boleh nikah dengan dia, hang tahu tak? Mak menakan, pak menakan, jangan duk mi sondoi aja nak salam. Tak boleh. Ada syariat. Ada mahram dan ada yang bukan mahram. Kalau rasa tak pasti, jangan duk salam lagi. Buat tangan macam tu sudah. Oh, dia kata ustaz macam tak sopan. Saya daripada kecil duk salam dengan dia. Lepas tu dah hang besar. Kalau hang waktu kecil dulu tak apalah, tak tertaklif dengan syariat. Sekarang dah tertaklif. Sekali lagi buka je tuan-tuan, dekut Google image tu tulis siapa mahram dan bukan mahram. Dia dah buat dah. Dia ni peta minda tu. Kok kata benak makan semut banyak, apa tengok peta tu. Kalau tak faham kau tanya orang. Kok dia kata ustaz saya hilang ingatan. Ha, tengok. Jangan duk main salam dengan semua orang. Ingat tuan-tuan, kita ada syariat dalam kehidupan, maka junjunglah syariat ini sebaiknya. Siapa lagi kalau bukan saya dan tuan-tuan yang nak memegang syariat ini sebaik mungkin. Hanya dengan disebabkan raya, kita menggadaikan syariat yang begitu mahal untuk perbuatan yang begitu murah. Mak ayah main kat peranan. Abang kat dia. Halo, Angah ni lagi nak sampai ni, dia tu pangkat pak menakan. Okey, pak menakan, bini dia mak menakan. Pak saudara, mak saudara lah. Okey, Along tak boleh salam dengan dia. Along jangan dua lolak ambil salam. Kan? Abang lah. Ini pak pun pergi sondoi salam juga. Oh, jebon dua mana. Betul kan tuan-tuan? Benda ni dah jadi adat. Dan jangan jadikan dia adat yang membinasakan pada ibadah kita. Jadikan adat itu sebagai ibadat. Dia pergi, dia menghormati, ada adabnya dan tak perlu untuk nak salam dengan semua orang. Dan yang keempat, jangan melakukan pembaziran. SW Corp melaporkan pada setiap musim Ramadan dan Syawal ada lebih daripada 8,000 tan metrik makanan yang dibazirkan. Tuan-puan, tak salah nak buat rumah terbuka, tapi biarlah bajet. Jangan duk buat macam tuan-puan kita ni famous tak mana sangat. Masak ni tuan-tuan macam nak jamu satu negeri. Ingat raya pertama ni dia muhur dia tak makan tak mana pun. Sebab dia nak pergi banyak rumah. Dia tu ustaz saya dah buat banyak. Maka berhati-hati jangan melakukan pembaziran. Allah sebut dalam surah Isra. Orang yang membazir ni ikhwanus syayatin, bersaudara dengan syaitan dan juga iblis. Syaitan baru keluar tu dia adik-beradik ramai, adik-beradik angkat. Hak duk buat apa? Melakukan pembaziran. Tuan-tuan di Palestin, tuan-tuan, saya tengok kemarin mereka menyambut Aidilfitri dalam keadaan yang sangat daif. Tidak ada makanan yang boleh mereka makan. Tidak ada tempat yang boleh mereka berteduh. Tidak ada tempat yang mampu mereka ziarah. Hanya berjumpa di jalan-jalanan sahaja. Dia kata, ustaz, mereka kat sana, kami kat sini, dia lain ustaz, tak sama. Maka ambillah bersederhana. Jangan sampai melakukan pembaziran. Ini cedok makanan macam belah saka. Bila makan 2-3, dia tak larat, dia tinggal dan dia buang. Dan buangan ini tuan-tuan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 8,000 tan metrik makanan dia akan merangkak di padang mahsyar hari ini siapa-siapa yang bazirkan. Maka saya cabar tuan-puan dan diri saya, tahun ni buat sifar pembaziran. Tak makan jangan gatal duk ambil. Rasa tak apa nak ingin sangat. Tak usah duk try semua kuih. Sebab kuih raya dia akan main rasa sebu perut. Dia tak mau makan banyak. Tokak seketui dua tu dah rasa kenyang. Ha, sudah. Maklong paklong. Orang main rumah jangan duk paksa duk makan. Ni zaman bila? Duk ugut dia. Nak duit raya makan. Kalau buat macam tu hampa pergi rumah. Sumbat kat balong tu biar dia makan.
Pembaziran ini perkara yang ditentang dalam agama. Kenapa dibudayakan? Dia tak mau, tak boleh makan. Bukan dia tak mau, bukan dia tak ni, dah penuh. Tu pasal budak-budak tu makan. Nanya kat dia. Dan yang kelima, tuan-tuan, hubungkan kembali silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedih kita melihat keadaan orang Melayu Islam hari ini. Tanah digadai hanya ada sedikit perbezaan. Pergaduhan dimulakan hanya dengan sedikit perbalahan. Seolah-olah tidak ada titik temu sehingga kan kita terlupa galang gantinya adalah kita semakin hilang ketuanan di tanah kita sendiri. Bukalah 1948 bagaimana perlembagaan pertubuhan tanah Melayu dibina. Maka letakkan itu sebagai keutamaan dan juga penanda arasnya. Kita tidak ajarkan untuk bermusuh. Malah tanah Melayu adalah tanah yang paling subur dengan keharmonian sehingga akan digelar dengan True Asian. Hangpilah mana-mana negara. Kalau pergi di Indonesia, tuan-tuan, mereka diwajibkan bercakap Indonesia. Dan setiap yang bukan bangsa Indonesia pun wajib mempunyai nama Indonesia. Mereka menjaga ketuanan mereka. Maka di mana hilangnya ketuanan kita hari ini? Sehingga kan dilenyak-lenyak, dilenyek-lenyek hanya disebabkan tuan-tuan dan saya ada sedikit perbezaan. Maka jangan dijunjung warna politik yang berbeza ini sebagai kehidupan kita yang utama. Junjunglah agama bangsa itu sebagai keutamaan kita. Tahun 1511 permulaan tanah Melayu ini digadaikan ketika masuknya Alfonso de Albuquerque masuk, maka 1513 mulalah kita dijajah. Kita dah 4 ke 5 kali dijajah. Maka tuan-tuan bercukup-cukuplah. Carilah pagi ni, cari titik temu. Berbeza warna, berbeza, oh dia ni penyokong Liverpool, yang ni penyokong Arsenal, duk sakiti sangat, tak pernah dapat piala. Hak tu penyokong MU, kena tengok carta daripada bawah dah lah ni. Maka tuan-tuan tersudut kira perbezaan. Letakkan di mana titik kesamaan. Agama tidak mengajarkan kita untuk bermusuh dengan satu titik perbezaan. Agama didik kita untuk cari di mana titik kesamaan. 10 minit yang tadi di belakang imam, tuan-tuan tak tengok pun siapa kiri dan kanan. Kita boleh masukkan dalam saf untuk dieratkan. Dan kita rapatkan walau tak kenal pun dia siapa dia. Kalau kita letak hang kena select, tak ada. Maka itulah agama ajarkan. Bagaimana kesamarataan itu diletakkan dalam agama. Maka jangan dipisah-pisahkan hanya dengan secebis kesilapan dan juga khilaf di antara sama kita. Maka berkat Syawal di pagi ini, tuan-tuan, maka ambillah kebaikan untuk cari titik temu yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kebaikan yang berpanjangan. Allah memberikan kebaikan yang mungkin mudah-mudahan menjadikan barakah dan keampunan daripada amalan yang kita dah lakukan sepanjang Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidun mubarak. Dan tuan-puan semua, walaupun kita tahu tak tahu mana, mudah-mudahan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?